Guys, korang nak tak power bank korang boleh cabut macam ni, kemudian korang boleh bawa dia kecil macam ni je dalam satu bag. Dan kalau korang perlukan power yang besar, korang jadikan dia besar macam ni. Alright guys, kali ni seriously barang yang rare iaitu power bank 22.5 watt daripada Transformer. Ok, so jom kita buka. Korang tengoklah tu. Fush, lawa gila Ada satu user manual dan inilah dia guys. Korang nampak macam port tapi ia sebenarnya power bank. Ok, so dia datangnya dengan dua kompartmen bateri macam ni dan ada 3 kompartmen untuk USB. Yang ni kalau korang nak guna standalone, korang boleh plug je macam ni dan korang boleh jadikan dia sebagai dua power bank berasingan. Nampak? Transformer betul kan? Untuk sebatang power bank ni 5000 mAh dan kalau korang nak gabungkan pun boleh. Korang boleh install dua terus macam ni, jadilah power bank korang 10000 mAh. Ok, dekat atas ni korang boleh tengok dia ada satu port USB. Kat sini pun ada satu port USB dan ada satu port untuk Type-C kita nak charge. Dan dia juga bagi sekali dengan kabel transformer. Untuk power bank ni dia support sampai 22.5 watt. Agak laju guys. So, apa lagi? Jom kita test. So, kita test dulu power bank berasingan iaitu 5000 ni. Kita gunakan kabel dia dan kita cucuk dekat aku punya Poco. Itu dia guys, boleh dapat Mi Turbo Charge. Mi Turbo Charge maximum power, laju gila. Ok, macam mana pula dengan satu lagi ni, berfungsi ke tak? So, jom kita test. Dapat Mi Turbo Charge juga babe. So laju gila. So masa untuk kita test dengan dua bateri pula. Ok, so jom kita cucuk. Nampak tu guys, dapat Mi Turbo Charge juga. Mi Turbo Charge memang maksimum kelajuan, laju gila. So jom kita test dengan Huawei. Ok, ini Huawei 40 watt dapat super charging. Not bad guys. Dan satu lagi Huawei 22.5 watt. Jom kita tengok macam mana. Juga dapat super charging. Not bad guys, super charging ni pun dah sangat laju. So guys, power bank ni versatile gila. Kalau korang minat, check out terus dekat beg kuning di bawah.